Bagi nak mengelakkan kita buang masa yang banyak, aku dah potong wayar ni siap-siap. Biasa kita pakai kan konektor yang jenis macam ni. Potong, kita keluarkan satu konektor ni. Kita pusing dulu. Kita try pula dengan barang yang baru kita terima. Kita sambungkan dia. Apa aku ngarut ni? Untuk wayar ni aku ambil yang warna merah ni dulu, kita try. Nampak? Tadi untuk satu wayar muat, tapi bila dah macam ni tak muat dah pula. So tak boleh pakai yang warna merah. Kita ambil yang biru, kita ambil yang besar sikit. Masukkan. Lepas tu kalau nampak ni, nampak dia ada yang tengah-tengah ni, kalau tak betul-betul dekat atas wayar yang korang sambungkan tadi. Macam ni. Okey, bila dah macam ni, yang ini dia ada kerja sikit, korang kena beli satu lighter macam ni ataupun heater. Yang ini aku beli lighter sebab senang bawa, senang pakai. Kita bakar dia.